Aku selalu terfikir macam mana rasa hidup dalam bandar yang paling maju di dunia. Bandar yang sentiasa laju dan langsung tak pernah tidur. Video kali ni Jom Japan jemput kita terbang ke ibu negara matahari terbit untuk tengok sendiri betapa epicnya metropolis ni. Explore culture yang unik dan redah cari makanan halal yang pelik dekat sini. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Tokyo. Terima kasih. Ohayo gozaimasu. Alhamdulillah selamat sampai ke Japan. Kali ni aku seorang-seorang je, tak bawa geng. Sedih ada orang semua dah berkejaya, dah berfamily. Susah nak ajak sekarang. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan jumpa dengan geng-geng Jom Japan. Dia akan bawa aku pusing daripada Tokyo ke Osaka. Kita mengembara seluruh tempat ni. Dekat Japan ni senang tau. Keluar je airport terus ada car rental, ada bus, ada train, LRT. Semua ada kat sini. So kita boleh bergerak seluruh Japan ni daripada airport dia. Senang. Dahsyat. Dekat airport je keluar-keluar tu nampak gachapon macam ni. Style. Dekat airport pun dia orang main dalam benda ni. Hey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri. Hanafi. Nash. Geng-geng kita yang akan teman kita seluruh Jepun nanti. Okay, daripada Jom Japan. Let's jom. Orang pergi Jepun naik train tau. Kita naik Alphard. Tokyo ni bandar yang paling maju di dunia. Penduduk dalam bandar ni je lebih kurang 37 juta orang, lagi ramai daripada seluruh populasi Malaysia. Walaupun ramai, Tokyo ni sebenarnya antara bandar yang paling selamat di dunia. Tempat pertama yang kita orang nak singgah, RNR terapung masa on the way ke Tokyo. Okey. Alhamdulillah. Kita sekarang ada dekat RNR yang paling rare dekat atas muka bumi ni. Nama tempat ni Umi Hotaru. Umi tu maksudnya laut, Hotaru maksudnya kelip-kelip. So tempat ni nama dia kelip-kelip laut. Walaupun dekat Umi Hotaru ni sebenarnya RNR je, tapi ramai orang datang sini untuk tengok view dekat sini. Ni kalau kita tengok daripada jauh, macam bentuk kapal lah sebenarnya. Sebab dia macam tiba-tiba ada kat tengah-tengah laut. Jalan tak ada apa semua, tiba-tiba pang, ada satu bentuk kapal dekat Umi Hotaru ni. Government Japan ni bila dia buat satu benda, dia fikir pasal orang ramai. Dia tahu tempat ni cantik, dia buat phone stand tau untuk kita letak phone kita kat sini. And kita boleh ambil gambar, tak payah buat tripod pun. Kalau kita tengok kan, dekat hujung sana macam tak ada apa-apa tau. Macam ni hujung laut. Tapi sebenarnya dekat bawah ni ada jalan raya, ada banyak kereta lalu lalang dekat bawah kita ni. Dia terowong bawah laut untuk menuju ke Tokyo. Kalau tak ada highway ni, dia memang ambil masa lama sangat. Kena pusing teluk tu untuk sampai daripada Narita ke Tokyo. Ambil masa dalam sejam setengah. Tapi dengan adanya highway ni, dia sekarang ambil masa dalam setengah jam je untuk daripada Narita ke Tokyo. So ditingkatkan produktiviti orang-orang Jepun ni sebenarnya. Sebenarnya tempat ni dia orang buat tahun 1997. Dia memang melangkaui zaman sebab zaman tu teknologi macam tak semudah macam sekarang. Tapi dia orang dah berjaya buat terowong dalam laut. Tengok, ni literally gerudi yang dia orang guna untuk buat terowong bawah laut Umi Hotaru ni. Betapa besarnya gerudi ni. Bayangkan macam mana lorong kat bawah laut dia orang korek dengan benda ni. Dahsyat lah. Walaupun benda tak bernyawa macam ni, dia orang memang betul-betul appreciate tau. Walaupun benda macam ni je, dia orang tak buang macam tu, tapi dia orang letak kat sini sebagai tugu untuk kenang jasa-jasa yang gerudi ni pernah buat dekat Jepun ni satu masa dulu. Dia orang ni memang bukan kaleng-kaleng tau. Tak ada.
Dekat Umihotaro ni, kita boleh stay sampai petang untuk tengok sunset yang cantik sangat dekat Tokyo ni. Pedih lah perasaan hati ni bila tempat-tempat cantik macam ni tak boleh fly drone. Pedih lah. Siapa yang drone pilot dia tahu perasaan aku macam mana sekarang. Sebab kat sini kawasan airport tau, nampak flight-flight lalu melintasi tempat ni. Dekat dalam Umihotaro ni ada food court lah. Dia macam R&R, so ada jual makan-makan dekat sini. Ada boleh beli souvenir sebelum kita balik. And yang bestnya, kita boleh minum teh menghadap laut. Betul-betul lah, memang cantik lah. Cantik. Kita sekarang ni betul-betul ada kat dalam laut tau. Atas ni memang laut dah ni. Laut kapal lalu apa semua. So kita memang duduk dalam laut. Kalau macam atas ni gelas kan, macam aquarium tu boleh nampak duyung apa semua terbang. This is style. Alhamdulillah, kita sampai kat tempat kita stay. Kita akan stay dekat Tateishi. Kita akan stay sini untuk 4 malam kat Tokyo ni sebelum kita gerak ke Fujikawa Guchiko nanti. Dah, bye. Oh, style. Stay sini Ya, tadaimasu. Masih ada kasut, slipper semua ada. Oh, nice bilik dia. Siap ada dapur tau. Ni katil-katil kat sini. Ada macam studio. And dia siap ada dapur kat sini. Siap ada meja makan lagi. Function lah, function. Kadang-kadang kita malas nak makan sushi apa semua, malas makan luar, takut syubah lah. Kita boleh beli raw ingredient dekat Family Mart Konbini dia tu. Boleh masak dekat sini. Dapur ada, rice cooker pun ada. Aku rasa semua kat sini lengkap lah. Dengan peti aisnya ada. Kalau kita malas nak beli air kat luar, kat sini kita boleh minum air pahit tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok atas ada apa. Dekat bawah dia ni macam studio. Ada 2 katil. Tapi dekat atas ada 2 lagi bilik. Ada 2 lagi katil. So kita boleh pilih lah mana-mana. Kalau datang anak bini semua, anak beranak lah, boleh pilih cop-cop bilik yang mana yang ada. Kom. Bilik first. Bilik dia. Ya, not bad lah. Boleh dapat privacy macam ni. Siapa-siapa dengkur tu boleh, yang selamat. Ada banyak-banyak bilik dalam ni. Bilik first ada, bilik kedua. Ada lagi sebenarnya level 3 dekat atas. Ada bilik lain lagi kat sini. Don't do this at home. Jackpot. Siapa nampak tu nampak. Nanti delete lah. Toilet dia pun memang high tech lah dia bagi. Ohayo gozaimasu. Pagi-pagi kat Jepun ni sejuk dekat tau. Time autumn macam ni. Jom, hari ni kita nak explore seluruh Tokyo ni. Pagi dekat Tokyo ni memang sibuk. Berjuta manusia berlari kejar train untuk pergi kerja. Ya, dia masukkan duit kat sini. Kita tekan Toy Asakusa. Nak naik train dekat Tokyo ni senang sangat-sangat tau. Kita type je dekat Google Map kat mana kita nak pergi, and then dia akan tunjukkan semua sekali tau berapa lama kena tunggu, pukul berapa train datang. Dengan Google Map ni kita boleh pergi seluruh Jepun ni tau.
Tapi suasana dalam train dia memang senyap je. Semua orang respect each other. Tokyo ni kalau bawa luggage memang pisang lah. Sini tangga-tangga je. Lift tu jarang lah sebenarnya. So kalau macam bawa luggage memang kita mengangkat lah. Seksa tu, bawa stroller, bawa luggage, mengangkat, naik tangga macam ni. Oh, seksa ni. All the best. Kita sekarang dekat Kaminarimon Gate, gate yang paling famous dekat Tokyo ni. Belakang aku ni, dia ada satu tangga merah. Tangga merah ni seberat 700 kg, penanda pintu masuk ke Sensoji Temple. Ni kalau hempak atau orang ni memang meninggal lah. Laluan nak pergi ke Sensoji Temple ni nama dia Nakamise Street. Dekat sini memang meriah sangat. Kalau kita tengok tepi-tepi ni ada jual macam-macam lah. Snack, souvenir kita boleh beli. And kat sini lah kita boleh jumpa banyak muka-muka Malaysia, Melayu dekat sini. Kalau macam terlanggar tu, insyaAllah jodoh. Dari mana? Dari Malaysia bang. Dari Malaysia. Dari Selangor. Apa nama TikTok bang? Nama TikTok, nama YouTube apa nak follow? Saya Fikri Zamri. Fikri Zamri. Saya Fikri Zamri. Nasrul Abdullah. Nasrul Abdullah. Oh, bertukar kita. Kita subscribe. Okey, alhamdulillah, new subscriber. Yes, rice かけピーナッツね、味噌、ジャパニーズ味噌ね。Only one shop. Miso boleh? Only one shop. Okay, peanut miso dia pergi try semua. Direct sweet. Oh shit. Number one caramel. Umai. Tapi sini banyak je makanan-makanan halal kita boleh jumpa. Street snacks dia boleh beli tanpa was-was. Oishii desu. Sedap. Sedap, bagus. Sedap. Doraemon. Doraemon. Very cute. Doraemon. Ya, very cute. Memang seronok lah kita datang ke tempat yang bukan Muslim tapi kita jumpa barang-barang halal. So kita boleh rasa, kita boleh shopping dengan tenang. Tak ada kita kena judge balik Malaysia nanti kan. Kau makan kat tempat-tempat macam ni, aku disown kau. Tak ada. Dekat dalam Sensoji Temple ni pun ada satu tempat yang famous dengan tilik nasi lah sebenarnya. Nama dia Omikuji. Diorang akan goncang bekas yang ada lidi dalam tu and then diorang akan pilih lidi tu. Kalau kena nasib tak baik, dia akan ikat result tu dekat tempat ni. Tapi kalau nasib baik, dia akan simpan dalam dompet untuk bawa balik untuk anak bini kat rumah kot. Sebenarnya bukan agama kita je tau, ada wuduk. Diorang pun ada wuduk tau sebenarnya. Diorang ambil benda ni, dan basuh muka, komor mulut semua. Macam menyucikan diri sebelum masuk temple tu. Betul-betul dekat depan temple ni ada macam asap macam ni tau. Dia orang bakar colok dan dia orang akan hidu-hidu asap tu. Dia akan ambil asap tu sapu kat muka apa semua. Dia orang cakap boleh menyembuhkan penyakit lah. Kalau ada macam penyakit kusta ke apa, sapu kat muka dia cakap sembuh. Dan kalau botak ke apa, sapu kat kepala sembuh. Kalau buncit, sapu kat perut. Macam itulah kepercayaan orang. And depan ni welcome to Sensoji Temple.
Orang-orang yang datang sini, dia orang akan baling duit shilling dalam dia punya tempat tu, dan dia akan berdoa dekat dewa kat belakang. Oh, senang buat duit ni. Walaupun ni temple Jepun, tapi yang datang sini semua muka-muka bukan Jepun lah, muka-muka foreigner semua, Mak Saleh. Yes, tahu tempat ni cantik, tapi korang kena ingat satu benda, ni still temple tau. So jaga adab, jaga akidah. Jangan buat benda yang mengarut Rasa macam VVIP tau, datang naik train, lepas tu balik ada orang ambil kita naik kereta Alphard. Assalamualaikum. Pagi-pagi dekat Tokyo ni, kita boleh cari breakfast dekat Tsukiji Auto Market. Dekat sini lah tempat semua seafood fresh daripada seluruh Jepun, daripada Yokohama, Osaka, Akita, Konoha, semua berkumpul dekat sini. Kau tengok dia punya pasar pagi macam pasar malam orang kat kita. Macam-macam dia jual street food kat sini. Jom kita try cari makanan halal yang kita boleh makan. Buah-buah ke, semua seafood kan. Kita cari sperm ikan. Orang cakap boleh makan tau, sperm ikan. Bila lalu kat pasar ni, kita boleh bau dia memang sedap lah. Bau seafood yang dibakar tu pagi-pagi memang sedap gila. Kupang, lala boleh jumpa dekat sini. Hai, dozo. Puas hati tengok dia punya chef masak depan mata kita. Kita boleh makan. Tengok dia punya sashimi pun tebal-tebal tau, tak kedekut. Tapi harga dia boleh tahan lah sebenarnya kat sini. Macam kaki king crab tu 6,000. Tapi puas hati lah, puas hati. Inilah the real wasabi plant tau. Sebenarnya dia ambil shark skin, dia gonyong wasabi ni dekat shark skin tu, and then keluar wasabi yang real boleh makan kan. Rasa wasabi, bukan macam wasabi fake dekat Aeon tu dalam RM25 untuk satu ni. Buah-buah kat sini memang fresh lah, tapi harga basket dia RM100 tau. Ya Allah Akbar. Melon. Wah, RM400. Ni melon yang kalau dia big mahal gila tu kan. Yang bestnya bos belanja. Dah RM20 dah, RM20 untuk sekerat ni. Sekerat ni betul. Rasa macam rock melon ni. Rock melon tapi yang lembut punya rock melon, yang manis je, kemanisan dia menjuih-juih ke mulut kita. Betul. Dia Sedap. juicy, manis tak? Kat Jepun ni memang tak ada tong sampah langsung tau. So kalau benda-benda macam ni susah nak simpan dalam poket, boleh bagi ke tuan kedai balik. Mana dia datang, di situ dia pergi. Hai. Arigatou gozaimasu. Dapat tengok culture orang, budaya orang macam mana, makanan-makanan yang ada dekat sekitar Japan ni apa semua. Dia punya sashimi ni tebal-tebal lah, tapi harga dia dalam 3,000 yen, dalam RM100 lah sebenarnya. Harga premium lah. Dia sebenarnya sebab Jepun ni dia obses dengan makanan fresh tau. So lagi fresh makanan tu, lagi mahal sebenarnya dia orang jual. Yang pelik dekat sini kan, wagyu harga lagi murah daripada ikan-ikan ni tau, daripada sashimi ni. So macam berbaloi lah beli wagyu kat sini. Sebab culture orang Jepun dia makan ikan, seafood berbanding daging. That's why. Thank you. Memang ramai gila kat sini. Nak beli kena ambil nombor dulu ha. Tapi dia tak pakai cashier apa, sebab dia takut kita pegang tangan dia apa semua bakteria. So kita masuk dalam mesin tu akan bagi change kat kita. Kita ambil nombor dan kita tunggu beratur untuk dia siapkan kita punya makanan. Okay. Lepas tu bagi kita macam ni, kita boleh tuang sos ikut selera kita sendiri. Ni lemon, ni soy sauce takut nak try, tapi kita try ponzu. Ponzu okey kan? Harga sotong ni dalam 1,000 yen, dalam RM26, RM30 lah lebih kurang. Sotong besar macam ni, tapi bila dah masak dia menguncup lah. Tadi aku tengok besar. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku suka. So dia tak overcook, memang rasa lembut lagi, tak pejal. Definitely fresh tu tinggi lah dekat sini. Tapi sotong ni dia grill kosong tau. Dia tak letak flavor apa semua dekat atas sotong ni. So dia rasa macam kosong lah, macam sotong kosong. Daripada bakar ni kita kena letak seasoning pula. Tempat ni crowded, kejut aku. Ingat. Tempat ni crowded gila. Aku rasa kalau macam orang introvert mungkin ada masalah kot jalan kat sini. Sumimasen. Inside. Arigatou gozaimasu. Uni ataupun landak laut. Harga dia dalam 1,600-1,700 yen, dalam RM45 lah untuk dapat satu macam sushi punya plate macam ni. Harga dia boleh makan seminggu, tapi untuk kita dapat satu ni. Tapi tak apa, kita nak try experience kan. Uni dengan cicah dengan wasabi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kunyahan aku tu bernilai RM10. So aku kena menikmati gila-gila. Uni dia memang berkrim gila. Berkrim, lemak, lembut. Dia rasa macam makan telur kuning. Telur kuning yang mentah tu kita macam campur dengan mayonis macam tu. Kita gagal kita makan. Rasa dia macam tu. Nasi dia sikit kat bawah. Uni dia banyak. Cuma sayangnya nasi dia tak sedap sangat. Nasi dia macam rasa macam keras sikit. Dia punya seaweed yang balut tu pun rasa macam mungkin seaweed lama ke apa. Good experience lah. Good experience. RM10 lah. Thank you so much. Jom, next food kita Han, jom. Aduh, dah hujan, aku tak sempat nak explore banyak lagi tau. So kerja ni besar, dia banyak cabang. Lorong sana, nanti ke jalan je sebenarnya. Ohayou gozaimasu. Shirakok ni, ini ialah testikel ikan jantan. Dahsyat kau ni. Fresh. This is for one fish. One fish, correct. Dekat Tsukiji ni kita boleh experience juga makanan-makanan eksotik ikan tau. Tapi yang halal lah, sebab semua benda pasal ikan, seafood dia halal lah sebenarnya. Tu Hanafi dia ajak aku makan testikel ikan. Dahsyat dia ni. Sebab dia dah study kat Jepun lama, sebab tu dia whitewash sikit. Kalau kita dah lalang dah sampai Jepun, kita kena mencuba. Betul. Arigatou gozaimasu. Okey, kita dapat makan makanan yang ekstrim, eksotik dekat Jepun ni. Telur dia punya keranduk tu semua sekali dengan sperm ikan cod lah sebenarnya. Dia sekali dengan kerantung testis ikan cod. Ini yang ni pula otak ikan tuna. Besar sebenarnya, macam otak lembu lah. Tapi dia bakar macam stick. Letak listener boleh habis terus lah. Serius lah? Mak aku marah kalau tengok ni. Halal jangan risau. Halal. Oh, rupanya dia macam seketul-seketul macam ni lah. Dia seketul-seketul besar macam ni. Kita boleh angkat macam angkat sushi macam tu. So dia tak pecah, dia tak lembik. Dia macam keras juga sebenarnya. Semoga anak aku ramai lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Honestly sedap. Dia sangat berlemak tau. Sangat berlemak, berkrim gila-gila. Sedap. Dia tak rasa berketul-ketul pun. Dia macam bila masuk je mulut dia terus melt tau. Macam telur baru masak kan. Sperm lah. Dia macam makanan bayi. So kalau ada bawa bayi boleh try. Boleh bagi dia try. Macam mayonis pun ada. Rasa kalau letakkan roti ni, makan roti bakar confirm sedap. Confirm jadi. Very good. I like it so much. Oh, thank you. Ya. Dia macam ada aftertaste nak muntah sikit. Tak tahu lah. Dia macam terlalu berkrim dalam mulut. Terlalu berkrim macam lekat kat tekak so. Tapi makan kena jangan imagine lah. Jangan imagine. Sumpah tak rasa otak langsung. Dia rasa macam salmon. Macam salmon. Aku pernah makan otak lembu, otak segala otak lah, otak kambing. Tapi ni tak rasa otak, dia rasa ikan. Daging dia pun macam daging. Tak rasa ikan kan? Dia dia macam ikan. Tapi sedap lah. Sedap sebab dia macam melt kat mulut tau. Macam makan kita tak payah kunyah sangat, dia macam cair di mulut. Macam Cadbury. Dekat RM80 lah. Otak ni RM80. Yang sperm tadi dalam RM50. RM50. Tapi sedap lah, aku sangat recommend lah siapa-siapa yang datang try sperm untuk anak ramai, kekal sihat bahagia. Very delicious. I come again. Thank you. Very delicious. Thank you.
Dia memang sedap lah. Makan dekat sini, makanan lah sedap. And then makan orang bayar tu lagi nikmat lah rasa dia. Honestly aku rasa harga kat sini dia bukan mahal bodoh-bodoh tau. Dia mahal sebab dia fresh gila. And bila kita makan benda yang fresh tu, dia akan rasa macam manis dia lain tau. Lembut dia lain macam. Kita bayar dengan harga premium, kita dapat quality premium juga. Tu yang aku rasa macam harga dia mahal should be macam okay lah sebenarnya. Rare gila kejadian kat sini. Dia saman basikal lah. Bapak rare. Kalau basikal pun dia tak boleh nak selamat lah kat Jepun ni. Sekarang kita ada dekat Ginza. Ginza ni tempat high class untuk golongan-golongan T20 shopping lah. Dia macam Bukit Bintang versi Jepun lah sebenarnya. Kita boleh jumpa banyak sangat barang-barang branded dekat sini. Dia macam tempat golongan-golongan Datuk Seri, Sultan-Sultan, Aisyah Khalid semua. Tapi kalau orang kita datang ke Ginza ni, dia nak datang sini lah sebenarnya. Ada Uniqlo terbesar di dunia tau. Uniqlo ni tinggi dia 12 tingkat. Dan kat sini kita boleh custom baju kita sendiri. Kita boleh kumpul collection-collection yang rare daripada Uniqlo. Nice lah, tapi sayangnya dekat kawasan ni kawasan high class, so kita tak boleh nak shoot tau, tak boleh nak masuk dalam. Tapi kat sini boleh lah nak window-window shopping, tengok brand-brand latest terkini kan. Walaupun kita ni poket kering, tengok je lah. Let's jom. Ala-ala dah sampai Shibuya ni, ada satu tempat yang aku rasa memang berbaloi sangat-sangat pergi, Shibuya Sky. Tapi honestly, kita orang dah lambat tau. Tiket kita orang pukul 3.20, sekarang dah 3.30. Hopefully still dapat masuk lah. Tak sure boleh ke tak, kita memang bergantung pada budi bicara lah ni. Kalau nak naik Shibuya Sky ni, especially waktu sunset, memang tak boleh nak walk in tau. So make sure korang buat awal. Memang kena battle. Kita battle pukul 12.30 malam untuk dapatkan tiket ni. Guys, moment of truth. どうぞいってらっしゃいませ。Daripada tingkat 14 ni, kita akan naik ke tingkat 45 dengan sekelip mata tau. Dia rasa macam naik ke awang-awangan. Kita akan tengok satu Tokyo ni daripada atas top yang paling tinggi ada. Ya Allah, betapa cantiknya sunset dekat Tokyo ni petang-petang. Memang berbaloi sangat-sangat lah. Sebab tu susah tau nak beat Shibuya Sky ni waktu sunset. Kalau macam waktu biasa, macam pagi ke atau malam, senang je sebenarnya. Tapi waktu sunset memang korang nak kena book sebulan tau. Sebulan sebelum untuk dapat view macam ni. Oh gila angin dia, ya Allah. Sejuk mampus tau. Betapa panjangnya dia orang beratur untuk naik escalator. Semua nak dapat the best shot of bandar Tokyo. Sunset dah start lah. Kita tengok sunset paling magical dekat Tokyo ni.
Allah, betapa magicalnya tengok sunset daripada atas Shibuya Sky ni. Kita dapat slowly tengok matahari slowly tenggelam sampai dia hilang dekat ufuk timur sana. Memang magical, cantik sangat-sangat. And then slowly malam bila nampak 360 bandar Tokyo ni, dia akan mula nyalakan lampu. Ni antara lifetime experience yang kita dapat bila kita naik dekat sini. Puas hati, aku sangat puas hati. Daripada atas Shibuya Sky ni boleh nampak Gunung Fuji kat belakang. Matahari akan jatuh kat belakang Gunung Fuji. Memang betul-betul epic, magical sangat-sangat ah. Bila duduk atas ni, dia macam completekan trip Tokyo kita. Dia macam puas, kita dapat explore semua benda dan ending kan dekat Shibuya Sky. Dan balik, kita akan boleh cerita ke anak cucu kita, cicit kita macam mana perjalanan hidup kita di masa kita muda-muda dulu. Oh yes. Kita sekarang dekat Shibuya Crossing yang paling busy di dunia tau. Setiap kali cross, dia akan ada 3,000 orang yang akan cross dalam satu masa, tapi takkan ada accident pun dekat sini. Bila dia crossing je, dia akan nampak pemandangan Tokyo yang serba cantik lah. Ada trik sebenarnya kalau nak tengok crossing daripada atas. Kita boleh naik kat Starbucks je, tapi aku tak ada masa sekarang. Ataupun kita naik ke Magnet punya restoran. Sibuknya manusia kat sini. Macam tu lah report daripada saya. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time. Bye-bye. Malam dekat Tokyo ni kita nak try satu wagyu yang paling famous dalam kalangan orang Malaysia lah. Nama dia Yakiniku Pangga. Sebenarnya dia serve wagyu halal kat sini tau. And style dia, kita akan bakar sendiri wagyu tu depan mata kita. So kita dapat tentukan macam mana level masak dia tu. Member tengah fikir nak order wagyu untuk kita. Risau, harga mencanak-canak. Kalau Hanafi ni, pangga ni makanan harian dia lah. Kalau nak tahu lah. Curi ke? Yang bestnya jika Japan ni, kalau kita datang kedai-kedai dia orang, dia akan bagi tu wet towel yang warm macam ni. So kita boleh lap muka-muka kita. Pandangnya kita boleh lap muka-muka kita. Yang kepenatan tu. Letihnya hari ni. Allah Akbar. Macam rasa baru lepas masuk onsen.
the sirloin steak is here. Untuk sirloin ni, staff dia akan bakar sendiri tau. Sebab takut kita bakar ke overcook kan jadi tak best. Oh, marvelous. Kita boleh dengar dia punya bunyi sizzling. Oh, perfect lah. Dia punya atas macam marbling, macam Sekarang ni lemak dia tengah cair lah, dibakar. Berapa harga satu seketul? Seketul ni harga dia tak mahal. Tak mahal. Harga tak mahal. Okey. Dia mampu dengar lah. Orang kaya. Mampu dengar lah. Dia hari makan wagyu kot ni. It's ready. Wagyu. Ni adalah premium sirloin Wagyu A5. Dia nampak lagi dah. Ni bukan darah tau. Dia macam daging bergalbani dalam ni tau. Bismillahirrahmanirrahim. Benda mahal kena lambat-lambat. Bismillah. Macam mana bos? Macam ni ke macam ni? Macam ni lah. Macam ni lah. Macam ni lah. Bukan lembu belakang rumah kita. Punya lemak tu memang terasa kau-kau lah sebenarnya. Letak je dalam mulut, dia memang merak terus dalam mulut tau. Kita punya sikit-sikit je untuk hancurkan let's say daging tu. Tapi yang selebihnya Wagyu tu sendiri yang buat kerja. Kan? Dia macam cair sendiri dalam mulut kita. Betul. Setiap kali gigitan tu, mengeluarkan juicy dia tu. Setiap gigitan tu Membawa padak. mendatang kenikmatan dunia. Boleh okey tak? Thank you. Kadang-kadang orang tak suka cicah apa-apa sebab dia nak rasa betul-betul rasa Wagyu tu. So sebab tu dia letak garam untuk dapat sedikit rasa kemasinan, keinjalan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Betul lah. Lagi keluar tu Ni punya rasa. cakap hari-hari makan Wagyu. Oh ya, dia memang rasa lagi sedap. I can do this all day, all night. Oh. Macam mana bos? Tak ada masalah. Kau ada. Kau ada, aku tak risau. Tak nak tidur lah malam ni. Nak tahajud, tayamum, zikir. Makan Wagyu ni. Macam ni nama dia. Ni Wagyu juga. Ni Wagyu tapi Ini A5 juga. A5 Cuma bahagian lain ya betul. Tapi yang bestnya yakiniku panggang ni, dia bagi kita bakar sendiri tau. So kita boleh tentukan dia punya apa ni, kemasakan dia. Kalau kita nak medium well apa semua, angkat ikut selera kita lah. Kau tengok nasi dia ni. Tapi nasi dia memang sedap. Sticky punya, memang bercreamy, bergizi. Dia macam ala-ala beras siam sikit. Beras siam tapi dia lagi melekat macam beras pulut. Dia letak semua sekali terus. Ingat Seoul Garden ke? Ini Wagyu. Kan kita nak buat show. Kalau kita buat show kita boleh bungkus. Even Wagyu yang biasa, dia bukan yang paling tinggi sirloin tu, dia rasa manis dia keluar tau. Jarang lah kita makan daging terasa manis kan. Padahal bukan letak gula pun. Dia manis daripada lemak. Oh, tidak ya Allah. Very delicious. Very kuman, very oishi. Ujak. Naik gaji. Betul-betul definisi kaya Ahmad Hanafi ni. Sekali makan RM600, RM24,000. Dahsyat. Betul botak. Arigatou gozaimasu. Very delicious. Oishi. Oishi umai desu ka? Assalamualaikum. Dia bukan Islam Ubah boleh ceritakan anak bini. Bapak dulu makan Wagyu. Kalau ada yang Kan dia punya keamanan. Okay, next kita ada Shinjuku. Shinjuku ni macam tempat yang paling hidup dekat Tokyo ni waktu malam-malam. Kalau siang, bangunan-bangunan ni macam biasa je, dia macam jual-jual barang-barang macam kat bandar-bandar yang lain. Tapi bila malam, tempat ni bertukar jadi red light district tau. So, siapa yang tahu tu tahu.
Kalau macam orang Malaysia pula dia famous, satu sebab dia tengok anime Jujutsu Kaisen, dia ada satu arc dekat Shinjuku ni. And satu lagi sebab ada Godzilla head dekat sini ya. Dia baik je, dia tengok je kita buat apa kat bawah ni. So jangan pergi red light district tau. Tapi ramai je orang datang Shinjuku ni cuci-cuci mata malam-malam. Sebab dia bukan semuanya tempat macam tu. Ada je tempat macam shopping-shopping, beli belah, gachapon je kat sini. Best. Okay, let's jom. Dah datang Akihabara ni rugi tau. Tak ambil 1-2 gachapon ni balik kenang-kenangan. Aku jumpa kedai Namco kat sini. Aku harap boleh jumpa gachapon Naruto lah. Tu je anime yang aku minat kan. Sedih. Ada One Piece kat sini, ada Shinchan, Doraemon semua boleh jumpa kat sini. Boleh cari collection yang rare. Orang Jepun ni sebenarnya kalau dia obses dengan satu benda, dia akan obses to the max or next level. Bila kita datang ke Jepun ni, kita akan perasan satu benda. Banyak sangat kedai gachapon. Letak duit dalam ni, dia kerak. Pak, jatuh satu bola ni, kita buka, dia macam ada surprise anime-anime yang orang tu minat. Diorang macam ketagih tau main gachapon ni. Sebab bila dia pulas dia keluar je, dia macam surprise. Kadang-kadang dia keluar karakter yang diorang suka, tapi kadang-kadang dia akan keluar karakter yang diorang tak suka. Dan dia jadi geram. Dia rasa macam aku perlu dapatkan karakter yang tu juga. Tapi sebenarnya sebab Japan ni banyak coin tau, banyak duit shilling. Dia habiskan duit shilling tu dekat ni lah, gachapon. Gachapon yang kau rasa boleh masuk Minecraft. Okay, aku bagi kat dia. Steve. Kita target Steve. Ender Dragon. Okay lah, paling kuat. Ender Dragon. Ender Dragon. Siapa-siapa collector dia orang akan suka lah. Lepak kat sini, dia orang nak juga dapat kat Steam ni. Tapi sentiasa dapat Ender Dragon. Tak dapat selagi tu dia akan duduk main gachapon ni. Sepatu. Okay lah. Letak kat office tadi. Oh, hijau. Zombie. Steve lah, ada kasih Steve. Nah, Steve. Zombie demo Ni kena bunuh ni. Zombie ni kalau malam-malam next. Solat dulu. Okay. Solat. Kita tak abaikan tau. Ataupun kita Tak nak pergi solat. Astagfirullahaladzim. Selamat datang ke Odaiba Futuristic City. Sekarang ada dekat Odaiba. Kalau kita rasa macam Tokyo tu serabut ramai sangat orang kan, untuk orang introvert boleh datang ke Odaiba. Dia memang pulau yang tenang sangat-sangat tau, sebab tak ramai orang kat sini. Cantik Odaiba ni. Dia nampak straight Tokyo punya bandar tau. Betapa majunya Tokyo tu dekat seberang sana. Kalau malam-malam tempat ni dia akan buka lampu tau nanti. So jambatan tu dia akan warna-warni. Nama dia Rainbow Bridge. Dulu Odaiba sebenarnya pulau buatan untuk pertahanan. Siapa-siapa yang nak serang Tokyo tu, dia tak boleh nak serang straight sebab ada pulau-pulau buatan kecil-kecil ni. Tapi sekarang dijadikan pulau Odaiba ni pusat entertainment tau. Banyak sangat indoor theme park dekat sini. Mainan VR, arcade. Best lah, tenang sangat lah kat sini. Boleh tengok suasana Tokyo. Especially kalau sunset kat sini memang mesti cantik gila. Kita nampak daripada transition, lampu-lampu tutup, pop, lampu-lampu buka. Selamat datang ke New York. Ya, dah sampai New York dah kita. Ini State of Liberty sebenarnya. Dia macam tanda persahabatan antara Jepun dengan USA. Dia orang buat satu liberty kecil kat sini untuk diletak dekat Odaiba ni.
Memang cantik sangat-sangat. Malam dia akan pancar lampu kat sini berkelip-kelip, cantik. Odaiba ni sebenarnya dekat sangat dengan airport Haneda tau. So kalau ada lebih masa sebelum tunggu flight tu, boleh datang dekat Odaiba ni, lepak kat sini. Dia macam hilangkan segala hektik-hektik yang kita dapat dekat pasar-pasar Tsukiji tu apa semua. Daripada Aqua City tadi tu, kita boleh jalan kaki dalam 10 minit untuk pergi ke Gundam tau. Gundam yang terbesar di dunia. Tinggi dia berapa? 20 meter. 20 meter. 20 meter. Kalau dia pijak kita penyek lah. Sedang jalan dia macam dia tak lalu jalan-jalan raya. Kita boleh straight sampai ke sana dengan selamat. Odaiba ni ada satu benda yang orang ramai yang Malaysia cari tau. Gundam. Siapa-siapa yang kaki Gundam, tengok-tengok anime zaman-zaman kecil dulu, boleh menggamit memori dengan datang kat sini. Sini dia ada real size Gundam tau. And dia akan bertukar rupa setiap jam daripada mod unicorn yang ada tanduk tu kepada mod destroyer lah. Tengok ramai orang kat sini untuk tunggu masa dia bertukar. Dia tak ada bergerak-gerak betul-betul, tapi dia akan terbuka sikit. Tapi style lah sebab kita dapat tengok real life Gundam lah. Show dia sebenarnya tak lama, dalam 10 saat, 20 saat je sebenarnya. Tapi aku rasa untuk siapa-siapa pencinta Gundam, dia memang akan rasa macam goosebump lah. Sebab dia dapat tengok betul-betul Gundam real size depan mata, bertukar depan dia. Apa yang tengok dalam TV dulu kecil-kecil kan, confirm goosebump lah. Tengok betapa besarnya Gundam dia, kita kat level-level cagu dia je. Tengok, dia memang real size. Segala detail tu memang sangat detail lah. Japan ni kalau buat something benda, memang dia buat detail habis lah. Tengok segala lekuk-lekuk, hiruk pikuk semua dimasukkan dalam Gundam ni. Style lah, cantik lah. Tapi yang dia bertukar-tukar tu korang jangan expect lebih lah. Sebab dia akan bertukar kejap je, khusus 10 saat. Aku ingat macam adalah dia ada berbunyi sikit ataupun bunyi syak. Macam tu ke tak ada. Dia memang just nyala lampu, lepas tu dia bergerak sikit, keluar tanduk. Tu je sebenarnya. So jangan expect lebih lah. Rupanya dekat Odaiba ni malam lagi cantik tau. Lampu-lampu dia start pasang. So kita dapat tengok betapa cantiknya dia illuminatekan tempat ni. Boleh nampak Tokyo Tower daripada sana. Selamat pagi. Pagi ni kita akan bergerak ke Fujikawa Guchiko. Kita dah settle semua benda kat Tokyo. Tapi sebenarnya tak cukup lah. Kita ada 2 hari je kat Tokyo, memang tak cukup sangat. Walaupun masa aku dekat Tokyo ni tak lama, tapi serius banyak benda yang aku belajar. Pergi Yashino 1. Tengok cara hidup diorang, culture diorang yang pelik tapi unik, and makanan dia yang sumpah mind blown. Tapi journey kita kat Jepun ni baru je bermula sebenarnya. Lepas ni kita akan travel jauh dari bandar untuk explore kawasan kaki Gunung Fuji pula dekat Fujikawa Guchiko. Terima kasih subscribe, kita jumpa next time.